Jangan biar kereta korang tersadai macam ni. Servis secara berkala adalah perkara penting dalam memelihara kereta korang. Jadi, di sini saya akan menunjukkan cara-cara macam mana nak update servis dalam EasyCare mobile apps. Setelah selesai download, korang boleh klik pada EasyCare Super Apps dan korang akan dibawa kepada homepage. Di sini, pilih tab Service untuk mula. Okey, kemudian korang akan lihat ada satu button hijau plus Add Service. Klik pada button tu dan korang akan dibawa kepada pop-up window yang baru. Di sini korang hanya perlu isi detail yang diminta dan upload bukti servis seperti reminder stiker, workshop receipt dan gambar mileage. Okey, ini adalah contoh macam mana nak isi dan apakah dokumen yang perlu di-upload. Dan pastikan semua dokumen yang telah diambil jelas dan tidak kabur. Setelah selesai, korang boleh tekan dekat select service type button. Di sini akan keluar satu pop-up window di mana korang akan diberi pilihan untuk servis engine oil ataupun transmission oil. Sekiranya korang memilih engine oil, korang boleh pilih jenis oil sama ada semi-synthetic ataupun fully synthetic. Kalau korang pilih transmission oil, korang boleh pilih jenis ATF ataupun rear axle. Setelah selesai buat pilihan, korang boleh terus tekan dekat button confirm dan submit record. Di EasyCare, kita memberi benefit yang banyak kepada customer kita seperti unlimited mileage, unlimited claim, open workshop concept dan limit claim sehingga RM50,000. Sekiranya korang berminat, korang boleh contact kami di talian hotline di atas.